Okay, pagi ni kita berada di dataran Lang untuk hari terakhir. Jadi let's go. Okay, kita akan nampak belakang Helang dulu. Nanti tak surprise. Nanti macam tak cak. Dia berdiam lah. Dia nak kasih, dia jadi jawapan. Faham? Dia boleh cakap tak tahu. Betul? Memang bakal tahu. So, kita dah berada di dataran Lang. Ramailah juga orang hari ni. And dekat situ pun ramai juga. Ni Arsyad tengah set up kamera untuk kita gerak. Untuk kita tak gambar gerak gimana. Kat sana pun ada. Hari ni hari last, so kita pun nak tengok-tengok gambar, beli-beli last. Tu je. Berhabis duit membeli coklat, kuda-kuda, souvenir. 12.30 hari. Kita dah lapar, so kita akan makan dekat Nasi Kandar Merdeka. Let's go. Ada banglo 2-3 aku nyanyi kat wedding. Wedding yang bila aku nak nanti jemput tau. Tapi boleh sini. Aku kalau aku tunang tak jemput weh, maaf cakap. Asyik tak lepas. Lepas aku tunang aku nak datang. 2 tahun nak datang Panggil privacy lah. Tak apa, tunang tak payah wawakan. Kita dah nak balik. 3 jam juga kita duduk. 3 jam lebih juga kita duduk dekat airport ni. Sebab kita punya flight delay. Dah maghrib pukul 7. Kita dah nak naik kapal terbang. So this is our last day in Langkawi, and we hope that we can go back here again in the future, insyaAllah. So Arsyad Diaries, Arsyad vlog, our YouTubers also. Kami berlapan insyaAllah sampai ke KLIA dalam pukul 8.25 macam tu. So yeah. Kau tak nak kamera ke memang kamu? Nak kamera. Kita dah sampai 8.25 tadi kita dah mendarat. Apa ni? Kita selalu last tu je. Last sekali kita okey je. Sebab dapat menikmati orang-orang last. Thank you Langkawi. See you next trip. Bye bye.